Ramai orang gaji besar, ada simpanan RM100,000. Tapi bila tengok balik, semua tu duduk dalam bentuk nombor sahaja. Dalam ASB, dalam bank, dalam unit trust. Duit tu memang nampak makin banyak tuan-puan, tapi nilainya makin susut tanpa kita sedar. Yang mana tuan-puan, harga rumah makin naik, barang dapur naik. Apa yang RM1,000 boleh beli 10 tahun lepas, hari ini tuan-puan belum tentu cukup RM2,000 untuk miliki barang yang sama. Kenapa tak tukarkan sebahagian tu kepada emas tuan-puan? Simpan emas bukanlah sebab nak kaya esok, tapi sebab kita nak selamatkan nilai harta kita yang kita dah penat kumpul bertahun-tahun. Jadi tuan-puan, kalau dah ada duit tuan-puan, cuma perlu tinggal buat keputusan yang bijak. Anda nak simpan dalam bentuk duit sahaja ke ataupun dalam bentuk nilai yang sentiasa kekal tuan-puan. Tuan-puan, saya Azri Rashid, seorang dealer public gold, yang mana tuan-puan, kalau kamu ready nak mula, saya boleh guide anda daripada A hingga ke Z. Klik saja link di bio saya ataupun DM saya. Hari ini kita mula simpan emas di public gold tuan-puan.